Hai semua, hari ni kita nak cakap kenapa kita kena bayar cukai. Apa itu cukai taksiran? Cukai taksiran dikenakan oleh Majlis Bandaraya Sembilan Perai berdasarkan Akta Kerajaan Tempatan 1976. Sejenis harta apa yang kena cukai? Macam rumah kediaman, harta perdagangan macam kedai, kompleks, hotel, perindustrian macam kilang, pelabuhan, tanah kosong ke, tanah pertanian ke. Awak rakyat Sembilan Perai kena bayar cukai noh. Yalah, nak pastikan pembangunan dan perkhidmatan MBS bagi berbagi kita hidup sejahtera dan selesa. Jadi, apa yang MBSD bagi daripada cukai kita ni? Perkhidmatan MBSD merangkumi 3 perkara asas. Yang pertama, pembangunan kawasan macam mengindahkan bandar, menyediakan dan menjaga kemudahan awam macam dia bagi lampu jalan, bus stop, pokok, longkang, pasar, taman mainan dan jajanan kawasan perumahan. Yang kedua, pembangunan sosial. MBSD sediakan tempat untuk kita berada macam pada permainan, dewan ramai, kompleks sukan. Ini paling penting, pembersihan bandar. Depa yang kutip sampah ke rumah kita, yang fogging ke rumah kita, yang tolong cuci longkang, yang tolong sapu sampah. Jadi, jomlah bayar cukai. Dapat masuk jabatan betul. Siapa bulan ni je tahu. Tu je, bye.